Dia faham bahasa Arab tapi tak faham Al-Quran. Kaum Quraisy memilih seorang tokoh hebat untuk berunding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bertanya, Siapa lebih baik? Kamu atau ayahmu? Datukmu? namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Utbah menuduh Nabi memecah belahkan Quraisy, mencela agama mereka. Lalu dia menawarkan harta dan wanita agar dakwah dihentikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertanya. Sudah selesai? Kemudian baginda membaca surah Fussilat ayat 1 hingga 13. Tiba-tiba Utbah terganggu. Cukup. Seolah-olah kata-kata itu menembusi jiwanya. Utbah kemudian pulang kepada kaumnya. Dia berkata, Demi Allah, aku tidak faham apa yang dia katakan kecuali amaran petir seperti kaum Ad dan Thamud. Dia faham bahasa Arab, tetapi Al-Quran bukan sekadar bahasa. Ia adalah kebenaran. Follow untuk banyak lagi kisah inspirasi Islam.